Dia main ambil pula soft rock aku. Alright geng. So hampa nampak belah sana tu. Sana ni dah korek ni. Dah cuci dah. Aku rasa belah ni tak cuci lagi kot, pasal rumput tinggi lagi. Tapi rapat dengan tebing apa dia macam dah cuci dah. Cuma belah belakang tu rumput tinggi. Jadi geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. Tak pagi sangat lah. Lau pukul 9.30 dah. Hari ni aku keluar lewat. Sepatutnya hari ni aku nak turun Pulau Aman untuk mencari loban lah. Pasal kemarin pun aku turun Pulau Aman. Kemarin agak hambar lah, aku boleh sekok hampa tengok video klip ni. Loban. Sedap. 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 Alhamdulillah, makan elok geng. Ni, Queen Freestyle Walker. Makan memang dan aku rasa macam hari ni nak turun lagi. Tapi bila aku tengok cuaca windy lah, dijangkakan angin agak kuat sat lagi dalam beberapa jam. So aku malas nak turun lah. Bila main loban ni, bila angin kuat ni, satu benda yang tak best lah. Sebab apa, kita nak tengok pelampung tu duduk steady. Tapi bila angin kuat, pelampung tak steady, agak susah sikit lah. Awang ni berapa kali turun dengan aku, tapi tak mau nak kena ikan. Kita bawa Queen Rainforest. Okay, 10-16 pound. Yang ni dah berapa kali aku turun lembis ni, tapi tak mau nak kena ikan lah kat tangan aku. So hari ni kita bawa beliau main mengeruan lah. Jadi tanpa melengahkan masa je kita pergi mengai. Dan macam biasa, yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan button cek kat bawah. Yang mana nak dapatkan produk Queen yang aku guna pakai ni, Queen Rainforest. Apa boleh tengok video, apa boleh tengok lah produk yang tertera dalam video ni. Dia juga link di ruangan description kat bawah. Jom kita pergi mengai. Hopefully hari ni kita gasak. Alright geng, ayak surut. So kita guna soft rock lah nah. Yang mana aku nak guna? Yang ni ya, nampak vibrant sikit dah layak. Queen Rainforest 6 kaki 3 inci, poundage 10-16 pound. Aku pakai ni pun mesin ni tali 6 pound sebab nak main haruan So aku pakai tali yang kecil lah. Aku tak ada nak tukar. Try tengok ikan dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Mana soft rock? Situ rupa-rupanya. Queen Rainforest ni sedap apa tahu buat main lembis. Tapi itulah aku tak tahu belah-belah Penang ni ikan macam dah tak mau kat aku. Berapa kali aku turun Pulau Aman, Pulau Gedong, Pulau Terjak, Pulau Sayak, Pulau Kupi. Ikan bulan sampak tu. Ikan bulan boiling. Ikan tak mau kat aku tu. Aku tak tahu lah pasal apa. Besar lah ni. Weh, panjang ni dah kot. Oh, panjang ni. Panjang handle aku ni. Buat tak mau makan lah. Oh, marang pula dah. Meh. Main ni meh. Angin tak besar pun. Makan punya rakus. Alhamdulillah, hangit aku ingat besar. Oh, ambil padu sungguh.
Allah, kena mata geng. Alhamdulillah. Awak ambil padu sangat weh. Aku ingat besar. Besar lagi ya. On Queen Rainforest 10-16 pound. Aku pair dengan Dewa Salamandura saiz 70. Kena mata geng. Aduh, nak CNR so kesian. Nak ambil kecil sangat. Tak apa, aku lepas beli noh. Kecil sangat geng. Memang aku nak ambil pun tak balui lah. Kecil sangat. Bye. Kadang memang pun rasa kesian. Tapi dia bilang hampir kiak balik kecil sangat untuk hang nak ambil bawa balik. Kecil, terlampau kecil lah. Kuih Rainforest. Woo. Cari ikan apa ni? Cari ikan. Mau cakap lu berikan. Mau cakap lu. Alhamdulillah. Oh, say not bad. Say not bad. Được geng. Để mà em bị lọ sọc frog cô. Say một tiếng à. Kia nó bé à. Alhamdulillah. Okay. Bye. Ayam naik laju lagi. Laju gila memang. Dan petang ni aku akan repeat pula. Sebab apa? Aku nak balik tukar dulu tali ni. Yang ni aku pakai 6 pound saja. And then aku balik mungkin aku nak tukar kepada 10 pound lah. Lepas tu soft rock aku dah tak banyak stok lah. Jadi aku akan ke kedai mengai dulu untuk beli soft rock. Jadi jom kita jumpa petang ni pula. Alright gang, kita sambung pula. Tali baru, soft rock baru beli. Jahanam. Kita try tengok dekat area lain pula. So kita try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dia ikut saja kan. Dia ikut saja kan. Haruan. Aduh. Dia ikut saja. Lari dah. Aduh. Baru balik ni. Kalau nak kelicau. Putih tak main. Oh, tu tak lekat. Dia mau kelicau geng. Sorry kamera. Aku balas ikan toman tu. Punya geram. Mas ni Allah. Aduh, masuk dalam kangkung pula. Epic gila bro. Oh, ikan lucu lagi. Ikan lucu lah. Ikan lucu lah. Aduh. Oh, lucu.
Awak hari ni. Sepa hari ni. Nampak dia lompat tau. Nampak dia makan macam mana? Dia ambil dia lari terus weh, dia lompat. Bukannya dia telan kau SP aku ni dok. Haruan sini macam tu aku takut ke apa aku tak tahu bang. Jom geng, aku ada lagi satu last spot aku nak pergi. Tepi highway. Lepas tu kita nak peransok lah. Pulau ni pun memang panas gila lah. 12 lah. And then air aku bawa 1.5 liter lah besar tu pun. Habis lah. Aku ni dah lah banyak minyak air. Last spot. Allah tak lekat. Alah curut. Kena sisik lah geng. Aduh. Makan sekong tak lekat. Tu. Curut lah geng. Curut pun curut lah janji naik lah. Uish. Aduh lagi. Aduh. Awak hari ni ya. Asal ni. Jom Sadaqallahul azim. Jom kita pergi cari tempat teduh, kita berehat lusak. Lepas tu saya tengok kita akan buat video penutup untuk video haruan kali ni menggunakan rod Kuying Rainforest. Okey, jom kita cari tempat yang teduh dulu. Aku ada tepi highway lah ni sangat bising. Jom. Alright geng, lah ni pukul 12.30. Jadi Assalamualaikum, selamat tengah-tengah hari kepada semua. Alhamdulillah aku punya aktiviti mencari haruan selama 2 hari ni dah habis dah. Jadi itulah macam ni lah hakikat seorang content creator lah. Kalau hampa nak tahu, bukan selalulah apa yang hampa tengok dekat aku punya YouTube ni indah-indah belaka. Ada hari jugalah kita akan gasak, dan ada hari juga kita akan jadi macam ni lah. So sepanjang dalam video ni yang hampa tengok ni, aku berjaya bawa naik 2 ekor saja dalam masa 2 hari. Alhamdulillah aku tak terlampau kecewa lah. Sebab apa, kalau hampa mengai ni, satu benda yang hampa kena terima adalah hasil yang sikit dan juga hasil yang banyak. Jadi takat tu sajalah video aku pada kali ni. Dan juga aku punya Kuying Rainforest aku ni dah selamat, orang kata apa, dah hanyak lah untuk kali pertamanya muncul dalam video. Dan itulah, yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Yang mana nak dapatkan produk yang aku pakai, link ada di ruangan description kat bawah, dan juga yang tertera di dalam video apa tengok tadi. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa pula video yang seterusnya akan datang. Assalamualaikum. Siap.